Okey, hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak gunakan kalkulator Rahnu. Jadi kalkulator ini adalah berdasarkan daripada nilai marhum, ya, bukan berdasarkan daripada pembiayaan. Okey, inilah muka yang kita akan lihat lah. Okey, jadi Rahnu kalkulator. Jadi kita kena masukkan bahagian yang berwarna putih lah. Okey, contohnya sekarang ni kita nak kira kegunaannya, kita nak mengira jumlah pembiayaan. Okey, katakanlah kita nak pajak 50 gram emas ni. Kemudian harga semasa ialah 520. Okey. Jadi gram emas ni bergantung pada emas kita lah, sama ada kita emas 999 atau emas 96 ataupun emas 875 21 karat atau 20 karat, bergantung. Okay, setiap satu berat emas tu, gram emas yang kita jenisnya adalah mempunyai harga yang beza. Kalau kita masukkan 50 gram emas 999, harga semasa 520, ini merujuk kepada harga semasa Rahnu yang kita nak pajakkan emas kita. Okay, masukkan tarikh pajakan, iaitu katakanlah kita masukkan 1/4. Okay, kemudian di sini kita dapat tahulah, okay, jumlahnya ialah nilai marhum ialah 26,000. Okay, sekiranya kadar pembiayaan, okay, ini masukkanlah kadar pembiayaan. Okay, kalau 80% kita masuk 8%, kalau 70% kita masukkan 7% di sini. Okay. Jadi dengan kadar pembiayaan 80%, maka kita akan dapat jumlah pembiayaan kita sebanyak 20,800. Okay. Ini kegunaan yang pertama lah. Okay, jadi apa yang kita nak gunakan dalam kalkulator ni ialah kita masukkan tarikh gadaian kita, okay, kemudian masukkan harga di Rahnu, harga jenis emas kita. Okay, masukkan berat dia, berapa berat dia, dan masukkan peratus, itu kadar pembiayaan satu Rahnu tu. Okay, dan sini anda akan dapatlah jumlah pembiayaan anda. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua pula, kalkulator ni boleh kita gunakan untuk menentukan, okay, kalau kita nak buat overlap lah. Okay, kita nak buat overlap. Katakanlah kita sebelum nak buat overlap tu, kita dah masukkan tarikh gadaian kita 1724 yang tadi kita masukkan. Okay, tarikh katakanlah beratnya masa kita gadai adalah 50 gram, masa tu kita gadai 510. Okay, masukkan semua maklumat-maklumat sebelum gadaian, masa awal gadaian. Okay, jadi kadar pembiayaan 80%, ini ialah jumlah pembiayaan kita. Okay, bila kita dah masukkan maklumat-maklumat gadaian emas kita, okay, katakanlah kita nak buat overlap. Bilakah tarikh overlap ni? Masukkan tarikh overlap kita. Okay, masuk tarikh overlap. Kemudian masa ni katakanlah tarikh ni dia tuliskan berapa hari lah daripada kita tarikh gadaian. Dan masukkan emas yang kita nak buat overlap tadi. Kalau sama kita kali 50 gram. Okay, katakanlah harga naik daripada 510 kepada 520 dan naik RM10. Okay, jadi dalam tempoh ni terdapati bahawa jumlah pembiayaan baru ialah 20,800 sebab harga dah naik lah, naik RM10 tadi. Okay, ini harga pembiayaan lama ialah 20,400. Jadi pembiayaan lama tolak pembiayaan baru campur upah simpan semasa ni, upah simpan selama 14 hari RM199.50, kita dapati bahawa jumlah lebihan yang kita akan boleh ambil adalah sebanyak RM324. Okay, ini satu contoh pertama lah. Okay, contoh kedua pula, yeah. Dengan menggunakan data yang sama tadi, 50 gram emas, tarikh yang sama, okay, harga asal 510. Kemudian tarikh overlap kita ialah pada 1 bulan 6, iaitu 45 hari selepas daripada tarikh gadaian. Okay, kita nak overlap sebab apa? Harga naik RM10 tapi dalam tempoh 45 hari. Okay, dengan kadar pembiayaan yang sama. Okay, dengan pembiayaan yang sama, ni pembiayaan baru yang sama, 20,800. Okay, kita dapati bahawa pembiayaan baru tolak pembiayaan lama, dan sini ialah upah simpan dia sebanyak RM320. Kenapa RM320? Sebab tempohnya jadi 45 hari. Okay, jadi selepas daripada 45 hari, kalau kita nak buat overlap, jumlah kita dapat adalah RM79.33, kurang daripada semasa kita overlap pada tempoh 14 hari. Okey, ini contoh untuk yang kedua, iaitu untuk kita overlap. Bila kita buat overlap,
kita ada dua cara lah untuk kita buat pengeluaran. Okay. Yang pertama ialah, saya bagi contoh sini, yang pertama ialah kita ambil lebihan tunai, ataupun kita boleh ambil keluarkan sebahagian daripada emas yang kita cagarkan. Okay, contoh katakanlah kita dah pajak 100 gram emas. Okay. Kemudian pada masa kita pajak adalah nilai emas tu, harga emas gram adalah 500 dan kita gadai pada 1/4 dengan kadar pembiayaan 8% dan jumlah pembiayaan ialah 40,000. Pada 15 hari bulan 5, 140 per hari, harga emas naik daripada 500 kepada 540. Dia naik RM40 lah. Kita dapat didapati bahawa jumlah pembiayaan baru ialah 43,200. Kemudian 43,200 tolak pembiayaan lama 40,000, maka kita dapati tolak upah simpan kita selama 40 per hari ialah 614, dan kita dapati ada lebihan sebanyak RM2,585.21. Jadi kita boleh ambil lah lebihan tunai ni. Ataupun jika kita tak nak lebihan tunai, maka kita boleh keluarkan sebahagian daripada 100 gram ini, iaitu kita boleh keluarkan 6 gram. Ini caranya ialah, jadi lihat di catatan yang baru ni. Untuk bahagian overlay atau tebus ni, asalnya ialah 100 gram. Jadi oleh kerana kita nak keluarkan 6 gram, maka kita letakkan berat baki gram, masukkan baki gram yang tinggal, iaitu 94 gram. Bila kita masukkan 94 gram di sini, kita dapati bahawa pembiayaan baru kita ialah 40,608. 40,608 tolak pada pembiayaan lama 40,000, maka tambah lagi upah simpan RM614.79, maka dapati bahawa ada kurang lagi RM6.79. Jadi kita boleh keluarkan 96 gram daripada jumlah yang kita pajak. Jadi tapi sini kita kena tambah sikit lah, RM9.79. Dengan tambah RM9.79 kita boleh keluarkan 6 gram. Ataupun kalau kita tak nak bayar, kita boleh keluarkan, kita boleh masukkan sini lah, kita keluarkan hanya 5 gram saja, iaitu 95 gram. Maka sini ada lebihan lah. Jadi ada dua kegunaan lah. Ada dua kaedah kalau kita nak overlap ni, sama ada kita keluarkan tunai ataupun kita boleh keluarkan gram yang ada dalam pajakan, untuk mengurangkan jumlah emas yang kita pajak. Jadi kita kalkulator juga boleh bantu kita untuk reset semula emas yang kita pajak disebabkan oleh harga turun. Katakanlah harga asalnya ialah 540 diturun pada 520. Jadi ada yang menunggu, ditunggu harga naik semula. Ada yang buat keputusan untuk reset semula, iaitu dia akan mengurangkan jumlah pembiayaan. Kita bagi contoh kat sini. Katakanlah pada 1/4 dia pajak 50 gram emas, pada masa tu harga ialah 540. Dengan kadar pembiayaan 8%, maka jumlah pembiayaan yang dia dapat ialah 21,600. Maka bila dapati bahawa harga turun selepas 44 hari ni, harga turun 520. Jadi kalau dia nak reset, maksud dia sekarang ni harga pembiayaan yang baru ialah 20,800, dia kurang daripada 21,600. Apa yang dia buat sini ialah pembiayaan baru 20,800 tolak pembiayaan lama 21,600 campur dengan upah simpan selama 44 hari, maka dia kena bayar RM1,131.99. RM1,131.99. Jadi dia kena bayar lah, dia boleh bayar jumlah ni supaya pembiayaan yang barunya berkurangan. Dia nak kurang pembiayaan, jadi dia boleh buat sini. Kat sini biasanya dia tak masukkan tunai. Biasanya kita akan masukkan ialah gram emas. Kita tak masukkan tunai. Tapi berapakah gram emas yang kita nak masukkan? Di bawah sini. Jadi gram emas yang nak masukkan ialah 2.7 gram. Jadi kita pergi ke Ranu, kita bawa 2.7 gram. Jadi tak ada 2.7 gram, kita masuk apa? 3 gram lah. Masukkan 3 gram. Jadi ini dia tulis sini. Anggaran 2.7 gram. Tapi kita masuk lebih lah.
Bila kita masukkan 2.7 gram masuk di sekarang ni, di bahagian overlap ataupun tebus ni bukan 50 tapi kita tambah lagi 3 gram. Jadi kita pergi emas, kita pergi Arano, kita bawa lagi 3 gram, jadi jumlah berat emas asalnya 50 dah jadi 53. Masukkan harga yang baru iaitu harga 520 lebih rendah daripada yang asal. Jadi kita dapati bahawa pembiayaan yang baru 80% daripada kekalahan pembiayaan iaitu RM22,048. Jadi bila kita masukkan 3 gram emas, dapati pembiayaan yang baru ialah RM22,048. Tolak pembiayaan lama RM21,600. Campur dengan tolak lagi upah simpan. Upah simpan selama 44 hari RM331.19. Maka kita dapati bahawa kita ada lebihan yang kita boleh keluarkan. Kita boleh ada lebihan RM116. Jadi lebihan tunai ni kita boleh simpan semula atau kita beli emas balik semula ataupun kita simpan. Jadi biasanya reset ni apa yang dibuat ialah dia tak bayar tunai tapi dia masukkan lagi emas baru supaya dia dapat mengurangkan dia dapat membayar, dia dapat bayar semula semua upah simpan. Kemudian dia dapat tambahkan, biasanya turun ni dia akan tambahkan lagi lah nilai emas di Arano. Sebab apa? Bila harga emas naik selepas daripada ni, maka dia akan dapat, dia boleh buat overlap lagi semula. Itu kelebihan yang kita boleh gunakan lah kalkulator ni bila kita nak buat reset. Untuk tujuan tebus pula, kita boleh tebus emas yang kita Arano sama ada kita nak tebus semula, tak semua sekali ataupun kita tebus sebahagian ataupun separuh. Sebahagian. Katakanlah kita ada 100 gram emas yang kita pajak tadi 1/4 dengan harga 520. Sekarang ni harga daripada 520 naik 540. Jadi kita nak tebus. Berapa banyak kita nak tebus? Katakanlah kita nak tebus 60 gram. Kata 60 gram lah. Maksudnya bila kita nak daripada 100 gram kita nak tebus jadi 60 gram. Apa yang buatlah nilai di sini ni kita kurangkan kepada nilai berat emas yang tinggal. Jadi asalnya kalau kita tengok di sini, kalau kita overlap kita akan dapat 960. Tapi yang ni kita tak nak overlap. Yang kita nak di sini adalah pada tarikh ni kita nak tebus sebahagian daripada emas kita di Arano. Jadi kita akan buat seperti ini. Masukkan berat yang asal, harga yang asal, kemudian masa kita nak tebus atau overlap ni kita masukkan baki berat emas yang kita nak tinggalkan. Oleh kerana kita nak tebus 60 gram, maka yang tinggal ialah 40 gram lah. Darab dengan harga emas yang baru 540, maka pembiayaan baru ialah 17,280. Tolak pembiayaan lama di sini, maka tolak lagi upah simpan. Upah simpan sini 639.39 sen. Maka dapati kita kena bayar tunai sebanyak RM24,959. Nanti ni maksudnya kita bayarlah sebanyak RM24,959 ni untuk kita tebus 60 gram daripada 100 gram yang berada di Arano. Jadi inilah persiapan kita kira dulu sebelum kita pergi Arano, maka kita siapkan duit kita sejumlah ni, maka sampai kita Arano kita buat pembayaran ni dan 60 gram daripada emas, 60 gram daripada 100 gram emas kita akan kita keluarkan. Untuk kita tebus semua, kalau kita nak tebus semua emas kita di Arano, kita cuma hanya masukkan saja jumlah tarikh gadaian, berat emas kita, harga emas kita gadai. Kemudian di bahagian overlap ni, di bahagian tebus ni, kita cuma masukkan tarikh kita nak tebus. Masukkan tarikh yang kita nak tebus lah. Bila kita masukkan tarikh nak tebus, maka kita tahulah berapa lama dah emas ni kita masuk dalam gadaian. Dan jadi sekarang ni oleh 44 hari, maka di sini ni jumlah pembiayaan iaitu 20,800 tambah lagi upah simpan selama 44 hari. Jadi inilah jumlah yang kita kena bayar untuk tebus semua emas-emas kita yang ada dalam gadaian tadi. Kalau 50 gram, maka sini kita kosongkan. Bahagian berat ni kita kosongkan bahagian harga, kosongkan bahagian berat, dan bawah ni dia akan tulis bahagian ni, bahagian kuning ni negatif, maksudnya inilah jumlah yang kita perlu bayar untuk tebus semua emas-emas kita. Okey, semoga bermanfaat.